konnichiwa. Macam mana nak belajar kanji kalau telefon you guys Android? Download apps nama Yomiwa. Kat belah kiri bawah ni ada 3 garisan. Pam, keluar banyak ke sini. You guys tekan dekat word list. Faham, ada kanjis, ada words. JLPT adalah peperiksaan yang khas untuk orang luar negara, orang bukan Jepun. JLPT ada 5 level. Level 5 adalah level paling bawah lah. Untuk beginner, saya sarankan belajar JLPT 5 dulu. Cara nak belajar kanji, ambil mana-mana perkataan yang you guys nak belajar cara tulisan di kanji dia tu. Macam ni nombor. Ambil yang agak susah sikit untuk level yang paling rendah ni. Kita ambil ni, Higashi, East, Utara. Alright, tengok ni. Ada simbol play ni. You guys tengok. Nampak tak dia tulis line dia tu, macam mana nak tulis kanji ni. You guys wajib hafal cara tulis kanji ni dengan cara yang video ni ajar. Kalau you guys nampak kan, ni line pertama, ada line kedua, line ketiga, line keempat, 5, 6, 7, 8. Dia dah bagi step dia dah. So you guys ambil paper, you guys tiru step by step at least 10 kali sambil you guys tengok. And then cuba buat sekali tanpa tengok. Sebagai contoh, sambil tengok you guys lukis 1, 2, 3. Macam ni 3 Jangan potong-potong tak. Jangan dia jadi 4 ni. No. You guys kena 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu. Higashi. Kalau tengok dekat sini, atas dia panjang, atas dia bawah. Astagfirullahaladzim. Atas dia panjang, yang kat sini atas dia pendek kan. Cuba ikut yang kat bawah ni, sebab ini adalah font komputer semata-mata. Yang ini cara tulis. Okay, panjang pendek pun you guys kena particular juga tau. So I hope this helps you guys yang nak belajar kanji dalam Android. Gambatin gambar rusuk.